Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Aibina Ain binti Hamdan dari unit PSB ambilan 2328. Saya memilih kemahiran set induksi. Assalamualaikum, saya Nurul Najihah binti Mat Yusof Elias Muhammad Yusof. Saya daripada unit PSB ambilan 2328. Saya mengambil kemahiran menggunakan papan tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadili Iliana binti Azhar daripada unit pendidikan seni visual ambilan 2023. Saya memilih kemahiran penyoalan.
Dah. 1, 2, 3. Wow! Apa ni cantiknya? Ni cikgu buat ke? Wow. Ya. Cantik. Nampak tak Ni ni apa? apa? Cikgu ni emas ke? Ni emas. Ini pakai apa cikgu? Ini pakai plastik je. Nampak real tak? Nampak. Nampak kan? Ni apa? Ni apa ni? Hijau-hijau ni. Ni pokok. Pandainya cikgu bawa orang. Pandailah cikgu. Cikgu pakai apa bawa orang? Cikgu kenapa kepala dia ni berkelumur ke hitam-hitam? Tak baiklah. Tu cikgu buat orang asli lah. Ada pun. Awak ni. Ni burung apa ni? Cuba teka burung apa? Burung gagak. Buat bunyi balik, Fadli. Terbalik. Cantiknya. Cikgu buat ke? Ni macam dunia sebenar kan? Kan? Macam dunia sebenar. Ni awak nampak apa kat sini? Saya Ada nampak. burung. Air terjun. Ni apa? Orang. Yang ni? Pokok. Air ni? Pokok. Cikgu air pokok juga. Okey, ni dipanggil diorama. Dio, ikut cakap cikgu. Diorama. Buat buka mulut luas. Diorama. Okey, dah nampak kan? Okey, semua duduk tempat masing-masing. Okey, jom cikgu cerita apa tu diorama. Okey. Dah tahu kan? Diorama ni macam mana? Dah. Okey, jom tengok apa itu diorama dan tujuannya. Okey, siapa boleh baca? Apa itu diorama? Yang tu. Ya ikan. Yang tu. Baik, Fadli, apa tu diorama? tu miniatur. Awak tak nanti baca ke, Fadli? Okey, tak apa. Saya baca. Diorama ni ialah miniature atau dalam bahasa lainnya mini. Kecil. Tahu tak mini tu apa? Kecil. Dalam bahasa Inggeris lain mini apa? Small. Small, little, tiny. Tiny. Yang menunjukkan cerita atau tempat dengan cara yang kreatif. Tengok ni, kreatif tak? Kreatif. Apa dia nak cerita dekat sini? Cerita. Ada laut, ada burung yang terbang. Ada sampai. Ah. Orang tidur dalam sampai. Nampak kan orang ni baring dalam sampai, lepas tu dia dalam air kan? Daripada miniature atau diorama ni, kita boleh gambarkan satu situasi. Contoh situasi Aina lah. Aina suka buat apa petang-petang? Tidur. Okey. Boleh tak kalau Aina buat kat sini, rumah Aina, dekat tengah ni Aina tengah tidur? Boleh. Saiz kecil. Boleh. Guna apa? Aina nak guna apa buat tu? Saya nak guna batang aiskrim Batang aiskrim buat? buat rumah. Betul. Jadi diorama ni kita boleh guna macam-macam bahan tau. Okey. Jom tengok jenis-jenis diorama. Yang pertama kita ada diorama pendidikan. Tengok tak dah ni diorama apa ni sebelah sini? Diorama rusa. Rusa. Kenapa dia panggil diorama habitat rusa? Ada rusa. Ada rusa. Ada tempat tinggal. Habitat. Habitat tu apa? Tempat tinggal. Tempat tinggal. Okey, diorama sistem suria ni siapa tahu? Planet. Bumi, matahari. Okey, siapa nak sebut 3 nama planet? Dia. Okey, Aina. Okey, Aina. Bumi, matahari, Jupiter. Matahari planet ke? Planet ke Jupiter, Uranus. Lepas tu bumi lah kan. Bumi. Okey. Diorama bagus Aina. Okey, last sekali ada ni apa? Diorama haiwan di hutan. Okey, ni biasa kita tengok kan? Okey, tengok ni pula. Diorama sejarah. Kenapa dia sebut ni diorama sejarah? Sebab ada cerita. Dia macam orang lama-lama. Sebab dia macam orang lama-lama. Bangunan lama, cerita lama, cerita dulu. Abang
dalam bentuk kecil, kan? Faham tak? Faham. Okey, yang ni diorama fantasi. Siapa pernah tengok Harry Potter? Cantiknya. Saya. Harry Potter. Ayah tak pernah tengok? Ya. Farhan pernah tengok dekat mana Harry Potter? Dekat TV. Dekat TV. Ya. Best ke? Maksudnya Best. Dumbledore. Hah? Dumbledore? Saya nak tengok juga kan, nak pernah dengar je. Okey, nanti kita sama-sama pergi rumah Fadli kita tengok Harry Potter. Okey, cikgu. Nampak kan perbezaan diorama fantasi dengan sejarah tadi? Nampak. Apa beza dia? Dia macam fantasi. Tak betul. Dia tak ada masakan. Dia bukan reality. Bukan reality. Fantasi ni kita tak boleh nampak dalam dunia nyata. Contoh kan, siapa tahu unicorn? Saya tahu. Tahu kan? Semua tahu kan unicorn? Kenapa tak suka Asyik unicorn? Yes ke Batman, cikgu? Batman pun fantasi juga. Batman Kenapa fantasi dia lah. fantasi? Sebab mana ada orang bad. Sebab dalam dunia nyata tak ada benda tu. Jadi Sebab dia good, cikgu. oh, dia good man. Yeah. Okey, sebab dalam dunia nyata tak ada benda ni. Macam kita tengok ni, rumah burung, diorama-rama pokok, ni semua fantasi. Okey. Last sekali kita ada diorama realistik. Masa depan ni kita panggil diorama apa? Realistik. Kenapa? Sebab ada air terjun. Sebab ada pokok. Dia macam apa yang kita tengok selalu. Ada pokok, ada air terjun, ada orang. Betul. Sebab ni ialah gambaran kita dalam dunia nyata. Apa Fadli cuba ceritakan? Ada air terjun, ada pokok, ada burung, ada orang. Jadi kenapa dia realistik? Sebab kita orang. Kita orang. Sebab apa yang kita nampak dekat luar, kita boleh nampak dekat dalam ni. Betul. Okey. Ahmad. Rizal! Ahmad tu datang hari ni. Cikgu, Ahmad boyfriend dah ada tak datang? Sebab Sebab dia dia ada boyfriend. Tak ada lah.
Tak nampak kuat. Diorama dunia mini kita. Okey, jadi apa yang kita nak belajar hari ni? Lepas semua dah belajar diorama dengan cikgu? Ivy yang cantik. Cikgu Ivy, cikgu akan ajar pasal dunia mini kita. Apa tu Dunia mini kita? Ya, dunia mini kita. Ayo belajar. Ayo. Tak sabar nak belajar. Apa maksud dunia mini kita? Mini, small. Kata Ivy aja. Okay, sorang. Kalau Ivy rasa dunia mini kita tu macam mana tadi masa cikgu Aina? Small. Dunia small. Ya. Cuba Ivy bangun dulu. Ivy bangun. Bangun Ivy. Okay, tu cuba Ivy cakap dunia mini kita tu macam mana? Dia kecil. Macam bilik ni tapi dia kecil. Small. Okay. Saya bahasa Inggeris small. Small je Ivy tahu cikgu. Boleh, tak ada masalah. Okay, Ivy duduk. Terima kasih. Okay, Aina pula. Aina rasa dia mini. Itu macam mana? Ke Aina boleh cakap pasal diorama? Tadi Cikgu Ivy cakap apa pasal diorama? Diorama benda sebenar dan benda dunia khayalan. Dunia halalan. Contoh-contoh diorama? Diorama fantasi. Ivy tolong Saya mana ada cikgu? Mana ada? Tak apa, boleh tolong. Tu yang Cik Ivy punya. Cikgu Ivy punya. Cikgu Ivy punya. Ya. Kalau macam Cikgu Ivy buat ni apa jenis apa? Diorama realistik. Diorama realistik cikgu. Kalau, okey, terima kasih Aina. Tepuk tak Aina sebab Aina pandai. Saya yang beritahu. Ada. Okey, akhir sekali Fadli. Fadli rasa? Go Fatih. Go tak Diorama tu cikgu soalan cikgu lain. Kalau cikgu tulis kat depan diorama dunia mini kita, Fadli rasa kita nak buat apa hari ni? Kita nak buat diorama. Betul? Betul. Adi bawa kan barang? Bawa lampu. Tak apa, okey semua Adi duduk dulu. Okey. Ini memang. Ini memang macam tu cikgu. Ini cikgu. Saya demam dah cikgu. Saya rasa saya tak boleh buat diorama. Sama-sama aku tengah ni. Kau bisa kurang. Takkanlah buat macam tu. Nampak lah. Ivy. Okey, semua senang. Okey. Diorama tu, cikgu ulang balik apa Cikgu Ivy cakap. Diorama tu satu dunia yang sebenar kita buat jadi kecil. Kita buat. Siapa buat dunia sebenar? Allah kan? Tapi kita boleh buat dunia kecil je. Saya. Apa masalah saya? Saya boleh Ivy buat. Okey. Cikgu belum sekarang cikgu nak tunjuk contoh-contoh barang yang kita boleh buat, yang kita boleh guna untuk buat diorama. Semua fokus. Ivy ni tak baik dah cakap macam tu. Okey, semua fokus. Fokus. Cikgu nampak ke depan semua cuba faham. Okey. Cikgu. Nakut dah cikgu. Cikgu diorang kumpat. Tak baik. Janganlah beritahu. Semalam Ustazah Fadila ajar pasal mengumpat kan? Ustazah Fariha ajar pasal. Jangan mengumpat dosa. Okey, semua fokus depan. Okey. Semua nampak apa kat depan? Papan tanda putih. Bukan. Cikgu dah tampal dah. Perkara Pokok. lagi ada apa? Awan. Ada matahari. Awan. Okey. Ada orang. Okey. Sekarang cikgu nak tunjuk contoh bahan-bahan yang kita boleh gunakan untuk buat diorama. Okey. Okey. Ini apa Aina? Kotak. Okey.
tema kan. Kalau Ivy tak tahu tema tu apa. Tema ni kita ada tema angkasa, kita ada tema taman, rumah, Barbie, cik. Barbie pun boleh. Fantasi kan Barbie? Yeah. Okay, jadi kalau Ivy nak buat apa kalau ada barang-barang ni? Ultraman. Okay, cuba Ivy buat. Okay, semua boleh tengok Ivy buat Salah lah. Semua diam dulu. Kenapa awak cakap salah? Salah lah. Kan saya yang buat. Satu cikgu. Mana ada matahari kat bawah sana? Lah, ni perspektif Dah lah lah. lebih kotak. Salah ke? Mana ada orang terbang? Ya. Salah ke cikgu? Tak. Macam Ivy dah buat Ivy punya. Saya nak Ivy cuba terangkan apa yang Ivy buat sekarang. Kenapa orang Ivy kat atas? Semua kawan Ivy semua cakap salah orang kat atas kan? Kalau yang salah awak semua rasa Ivy tidur. Mana Ivy tak fokus lah cikgu. Yang kita Apa terangkan pula? terangkan. Kita tak tahu orang lain kan. Okay. Ivy cuba cerita. Mana tahu ada fantasi Ivy. Kan saya cakap saya buat Ultraman. Kan saya cakap saya buat Ultraman. Ultraman tu boleh terbang ke tak? Baik, boleh. Tak boleh pun. Boleh. Ultraman boleh. Ini kan Ultraman terbang sekejap je. Ni Ultraman terbang lah. Ni pokok. Dia ada terbang ke atas pokok. ini apa Ivy apa? Macam kita kata ni pokok remek dan pokok remek dekat atas. Sebab pokok ni dia satu dengan Pokok besar lah. Sekarang ni, kenapa Ivy letak matahari dan awan kat bawah? sebab kan dia orang terbang. Jadi dia orang terbang atas matahari lah. Oh, jadi pokok ni tinggi. Tinggi? Tinggi daripada matahari dan awan. Tinggi. Okey. Salah. Tak salah, cikgu tanya je. Okey, jadi ini adalah imajinasi Ivy. Jadi semua kena terima, okey? Kreatif tak Ivy? Kreatif tak? Kreatif. Okey, semua tepuk Ivy. Okey, Ivy duduk. Okey. Itulah dia cakap salah tadi. Bagaimana nak cikgu ni? Masih cakap orang lain. Lagi tanya ni. Boleh? Okey. Ini semua yang Ivy buat. Kalau cikgu nak seorang lagi untuk
Okey, kenal tak? Sekarang ni cikgu ada aktiviti. Apa cikgu? Ivy kenapa macam tak semenggak? Sebab cikgu Ivy nak depress. Cikgu Ivy ada nyanyi lagu tak pernah cikgu kat lagu kat Ivy ke? Khas untuk Ivy. Ivy nak lagu apa? Cikgu buka ke? Lagu Taylor Swift. Pada ni suka ke lagu Taylor Swift? Tak. Dia suka lagu ni. Okey. Adik suka lagu Aku Budak Girl. Sekarang. Okey, sekarang cikgu nak masuk sesi aktiviti individu. Boleh? Okey, sekarang cikgu kat tangan cikgu ni ada tagging. Cikgu nampak Kita nampak. Anggaplah ni macam whiteboard. Untuk seorang satu. Cikgu punya yang besar kat depan. Awak punya semua yang kecil-kecil. Okey, sekarang aktiviti yang cikgu nak lakukan. Cikgu akan bagi tema untuk semua orang. Tapi secara random cikgu akan bagi dalam botol. Awak pilih. Lepas tu dalam tu ada tema. Cikgu nak semua buat diorama mengikut imajinasi masing-masing. Mengikut tema yang cikgu bagi. Boleh? Cikgu libatkan begini dengan marker. Cikgu bagi dalam 8 minit atau lebih untuk buat diorama. Boleh? Semua lakar je. Kita tak buat diorama betul tapi kita lakar. Boleh? Boleh. Ivy semangat. Boleh. Ivy dah makan ke Ivy? Boleh. Okay, semua semangat ke Ivy ke? Semangat. Cikgu bagi dulu. Guri yang putih tau. Yang naik belakang. Ni dah saya dapat. Aina! Aina belakang. Aina juga begini. Okey ke Fadli dapat warna biru? Okey. Jangan lagi di belakang. Tak. Sekarang ni sabar. Cikgu kan tak bagi tema lagi. Ivy marah cikgu ke? Kenapa Ivy? Sebab ini. Okay, semua ambil tema Boleh tak masa awak semua buat ni, cikgu buka lagu? Boleh. Saya nak lagu Taylor Swift. Semua boleh ke? Ada yang tak boleh ke? Boleh tanya cikgu. Allah boleh. Tapi mohon. Cikgu saya macam ada juga cikgu ada. Awak ni kakak Aina. Saya buat dah. Ivy dapat apa? Tema apa? Dah rumah pedalaman. Cuba tunjuk kertas Ivy. Rumah pedalaman. Bukan, tu maksudnya rumah di bahagian dalam. Dalam rumah. Okey. Aina dapat apa? Saya dapat laut. Laut. Ya. Aina nak lukis luar laut ke dalam laut? Saya nak lukis luar laut. Luar laut? Ya. Aina tak nak lukis ikan ke? Nah, saya lukis ikan juga dekat sini. Macam ada orang pancing ikan. Okey. Fadil dapat laut juga ke? Saya dapat kisah dongeng. Saya nak buat kisah dongeng yang berkenaan dengan hang. Bukanlah Fadli nak tunggang dongeng. Apa nama? Tunggang. Anak yang tunggang. Tanggang ke? Anak tanggang. Cerita tanggang tu macam mana? Tanggang anak yang derhaka.
Rasa dia cari batu. Ni dia ada atas kapal dan dia cakap sisi. Mana mak dia? Mak dia dah pergi tempat lain. Oh, okey. Menarik, menarik. Semua boleh nyanyi, sing along. Satu, dua dan tiga. Tiga aku sampai berjalan. Tiga. Terima kasih padamu Cikgu Aini Esa. Terima kasih Cikgu Cikgu saya dah. Cikgu saya dah. Semua dah siap ke? Dah. Okey, angkat ke atas, angkat ke atas. Cikgu nak tengok. Wow. Atas saja ini. Okey, boleh tak saya bergantung kat leher? Dua tali, bergantung. Boleh? Okey, semua dah gantung kat leher. Okey, sekarang lepas ni cikgu akan gantikan dengan cikgu lain untuk berapresiasi. Tahu apresiasi tu apa? Cikgu tak tahu. Apresiasi tu awak ceritakan pasal visi. Apresiasi tu awak berceritakan pasal awak punya karya yang awak dah buat. Okay. Hadir faham? Faham. Sementara tunggu cikgu datang, awak semua boleh fikir apa yang awak nak cakap berkenaan dengan apresiasi. Okey, cikgu karya-karya awak. Okey, semua bangun. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Okey, semua duduk. Tunggu cikgu seterusnya, okey. Jangan bising. Buat kerja. Okey. Okey. Hello. Bye. Hello. Bye.
Aina awak pasti? Pasti. Saya pasti. Pasta. Okey. Satu, dua, tiga. Yeay, betul. Baik pula cikgu. Okey, soalan yang kedua. Cepat cikgu suruh. Cikgu suruh? Ya. Awak pasti ke? Salah ke cikgu? Salah? Jawapan dia D dan B. Saya tak tahu lah cikgu. Tapi awak dah hafal. Okey, ya. Cikgu nanti. Alah. Salah lah. Aku lupakan tadi. Apa ni? Okey. Jom jawab balik semula. Baik je. Ivy sebut jawapan. Ivy dia. Kenapa dia amat buat? B lah kan? B? Saya suruh. Banyak topik. Takkan dah jawapan sama anak. Padahlah. Tidak. Okey, macam ini. Wow. Tepukkan untuk Ivy. Tepukkan untuk Ivy. Okey. Jom kita jawab. Apa jenis-jenis diorama? Tadi cikgu Ivy dengan cikgu Najiha dah ajar. Dua-dua. Ni jenis apa? Pendidikan. Ada satu ni. Pendidikan. Betul. Pendidikan. Saya ada masalah. Cikgu kalau ada cakap, aku kena jawab yang mana? Okey. Diorama pendidikan. Betul ke? Betul. Okey. Betul. Pandainya anak murid cikgu ni. Terusnya. Ni apa pula? Ini apa pula? Realistik. Realistik. Fantasi. Fantasi. Realistik ke fantasi? Jarang lah. Fantasi lah. Berarti macam Harry Potter. Satu, dua je. Apa? Tak tahu. Cikgu jawab. Takkanlah cikgu yang kena jawab. Kita senang saya cakap. Biar aku yang fantasi. Fantasi? Ya. Betul? Ya, yakin. Yeay! Jadi semua betul. Kenapa salah? Okey. Betul. Semua betul. Yang itu satu je. Oh, itu pula. Okey. Jadi, semua faham kan apa yang tadi cikgu Ivy dengan cikgu Ain ajar? Faham ke? Cikgu Najiha ajar? Faham. Okey, faham. Itu apresiasi. Okey. Tadi cikgu Najiha kata, dia suruh awak lukis ikut tema kan? Awak semua dah lukis ke? Dah, dia suruh buat aktiviti. Cuba tunjuk tadi. Saya nak awak seorang-seorang dekat depan ni bagi tahu apa yang awak lukis. Laut. Mula dengan Aina dulu cepat. Aina. Cikgu kata nak buat APC. Mana ada APC? Ni buat apa? Ni apresiasi. Saya dapat saya dapat tema laut. Laut. Ini adalah laut saya. Ada apa kat laut awak tu? Ada apa ni? Tapak. Seahorse. Laut. Ya, laut. Lepas tu ada sotong gurita. Ada ni orang tangkap ikan. Lepas ni pantai. Oh, okey. Daripada yang awak lukis tu awak minum susu sedia?
pandai nyanyi, dia best lah. Okey, saya tak tanya pasal cikgu. Saya tanya pasal apa yang awak belajar pula. Saya faham cikgu Aidil ajar. Cikgu Aidil ajar apa? Diorama. Diorama tu small. Small. Lagi apa? Small, little, tiny, drama. Lagi apa? Okey, Aina pula Aina. Saya belajar hari ini. Saya belajar diorama ada banyak jenis. Oh, apa tu? Cuba cakap dari sekali. Tu realistik, fantasi, dan pendidikan. Dan sejarah. Betul. Tepukkan untuk Aina. Ya, sudah saya tengok. Okey, Najlah pula. Diorama. Saya belajar bahasa dia. Saya belajar pasal diorama hari ni. Diorama tu dunia mini. Dunia mini. Dunia yang kecil daripada dunia small. Dunia mini. Kenapa dunia mini? Sebab diorama kita dunia nyata kan. Lepas tu dia dunia mini. Terus ni diorama tu dia diminikan. Oh. Dunia sebenar yang diminikan. Dia kecil kan. Small.